Selangor babi free. Bukan bermaksud tak ada daging babi lagi di Selangor, tetapi keputusan kerajaan Selangor semalam adalah tidak akan menternak babi di Selangor ataupun memberi lesen untuk penternakan babi di negeri Selangor. Adakah ini satu keputusan yang bagus? Mari kita lihat fakta-fakta yang terlibat. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari menyatakan yang 70% daripada babi yang dimakan atau dibeli oleh masyarakat di Selangor adalah diimport. Maksudnya tidak diternak di negeri Selangor. Tetapi itu juga bermaksud yang 30% diternak di Selangor. Dan bila kita memandangkan yang negeri Selangor dengan lebih daripada 6 juta orang juga melibatkan satu bilangan masyarakat Cina yang agak tinggi, masyarakat bukan Islam yang tinggi. Pemakanan babi ini perkara yang agak besar. Tapi mari kita bergerak kepada isu yang lagi satu, iaitu penternakan babi ini kotor dan tidak baik untuk alam sekitar. Pertama, mari kita look at the facts lah. Maksudnya, semua jenis penternakan adalah kotor. Tak kisah haiwan mana. Kalau kambing ke atau lembu ke, dia akan kotor. Dan kedua, memang dia berbau. Mana ada ladang haiwan yang tidak berbau? Saya meminta semua penonton untuk membuat kajian mereka sendiri. Silalah tanya kawan ChatGPT ke ataupun Gemini, kawan-kawan AI, apakah haiwan yang paling kotor apabila diternak? Dan kita akan dapati yang bukan babi yang kita dapat di Senayan teratas. Kedua, juga penyakit yang dapat daripada penternakan haiwan babi. Sebenarnya, semua jenis penternakan membawa penyakit. Haiwan macam manusia ada penyakit. Maka dengan itu, untuk zero in untuk this thing sebagai satu sebab kenapa kita patut tidak membenarkan penternakan babi di Selangor, nampaknya sedikit short-sighted. Kedua, apa yang tidak dibincangkan adalah sekiranya kita menamatkan penternakan babi di Selangor, maksudnya semua yang terlibat dalam industri ini, daripada mereka yang menternak kepada mereka yang menjual, mereka yang memberi transport, semua mereka akan kehilangan pendapatan ekonomi. Mungkin ramai juga keluarga yang menternak di Selangor untuk berbanyak generasi. Dan sekarang mereka ada pilihan keras, sama ada mereka menternak haiwan lain ataupun menjual ladang mereka dan berpindah. Adakah ini caranya satu kerajaan yang kisah tentang rakyat bertindak? Adakah ini sesuatu yang kita lakukan hanya sebab kita dalam diri kita sendiri rasakan babi itu sesuatu yang tidak patut dalam negeri Selangor? Sebab ada ramai yang di Selangor yang rasakan babi okey di Selangor. Dan ini membawa kita ke penghujung, iaitu keputusan kerajaan Selangor ini oleh Menteri Besar Amiruddin Syari nampaknya tergesa-gesa. Tidak melihat sama ada apa-apa kaji selidik ataupun maklumat dikutip ataupun perbincangan dalam mesyuarat. Sebab itulah apa yang kita harapkan daripada kerajaan. Memikirkan dahulu dan melalui semua proses. Sekiranya Menteri Besar Selangor hanya membuat keputusan sebegitu sahaja dengan exco dia, adakah ini satu tindakan yang wajar dan mencerminkan seorang pemimpin untuk negara? Saya cakap negara sebab Amiruddin Syari telah menjadi ahli rakyat, Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri sejak 2008 dan bawah 50 tahun dan melihat dirinya sebagai seorang pemimpin nasional pada satu hari nanti. Dan sekiranya ini satu audition, dia gagal. Bukan gagal sebab dia pro babi atau anti babi, tetapi dia terburu-buru mengikut populisme. Dan di Malaysia, kita ada terlalu banyak populisme. Mungkin kita perlukan kepimpinan matang. Sama ada kita babi free atau tidak.